Tengok ni guys, ini Chery Tiggo 9 yang akan dilancarkan di Malaysia sekejap lagi. Ini SUV flagship 7 tempat duduk, full specs. So let's check it out. Harga anggaran dia bawah RM189,000 dengan waranti 7 tahun. Harap-harap nanti bila launch dia kasih murah sikit lagi lah. Well anyway, body Tiggo 9 ni lebih kurang sama dengan JQ J8, tapi yang ni dia slightly shorter. Wheelbase pun yang ni pendek sikit. But if you ask me, aku rasa yang ni nampak lebih handsome. Muka dia tak jauh beza dengan Tiggo 8 versi facelift yang kita dah ada, tapi ni dia up sikit lah. So dekat tepi dia ada jalur-jalur lampu sikit, nampak lebih modern. But the thing is, yang lambang kat tengah tu tak menyala pula. Yang aku tak suka, Chery like most other Chinese cars, dia suka tulis benda-benda random on their cars. Tengok lampu ada LED technology, bawah ni performance, dekat rim pun ada luxury technology. Speaking of the rims, ini saiz 20 inci, besar dengan design yang cukup elegan. Siap ada cover di tengah lagi. Tayar dia pun not bad, Kumho X-Star, tapi saiz 20 inci macam ni jangan ingat murah lah. Selain tu dia ada door handle jenis pop out, kaca depan 2 lapis dan belakang fully blacked out, kira privacy glass. Lampu belakang dia pun simple sahaja and of course it's full width. To me, it still nampak lagi cantik dari the JQ J8. Dia punya exhaust setup pun best. Ini 2 sahaja, bukan 4 macam the Tiggo 8, and these are real pipes dia, bukan tipu. As for colour options pula, hanya ada 2 pilihan sahaja, matte grey macam ni ataupun full black. Masuk ke dalam, dia punya layout dia lebih kurang sama sahaja dengan Tiggo 8 versi facelift, tapi yang ni dia lebih upmarket lah. Dia ada lebih banyak trim-trim satin silver dan ambient lighting dia pun nampak lebih canggih. Selain tu dia ada banyak trim kayu juga, but as usual for Chery punya kereta, it still looks and feels really fake. But other than that, quality dia on point lah. Dari atas ke tengah sampai ke bawah, semua pun soft touch, rasa macam kereta mahal. Dari segi spek pun memang Chery dah sumbat habis everything it has lah dekat sini. Dia punya steering dia electrically adjustable, dekat atas ada HUD, sistem audio dia brand Sony dengan 14 speaker dan kerusi dia ada fungsi ventilation and massage. Sistem aircon dia pun cukup canggih. Dia ada air purifier system, air quality sensor and dual zone climate control untuk part depan. Tapi yang paling unik sekali, dia ada separate blower control for the second row and even the third row. Skrin tengah ni pun bagus juga. It's super high res, boleh tukar-tukar background, Apple CarPlay, Android Auto, semua wireless. Tapi satu je lah, it still says setting, bukan settings. Masuk ke baris kedua, ruang dia tak adalah besar mana, tapi kerusi dia selesa, senang nak baring dan nak slide pun boleh. Of course dekat atas dia ada big sunroof dengan sunshade, ada aircon vents di tengah dan di tepi, dan kerusi middle row ni pun ada ventilation juga. Selain tu dia ada manual sunshade lagi, kaca boleh turun sampai habis and ada ambient lighting lagi di pintu belakang. Yang tak bagusnya, nak akses baris ketiga, hanya kerusi sebelah kanan ni sahaja yang boleh tip up macam ni. So maknanya dia belum convert betul-betul for right hand drive, dan kalau korang parking tepi jalan, anak kecil kena masuk dari sebelah driver, which can be dangerous. Problem ni dah ada since the Tiggo 8 lagi dah, tapi Chery belum fix lagi. And bila dah masuk pun, kena slide baris kedua ni ke depan baru orang dewasa boleh muat, and even then headroom is very limited and duduk macam mencangkung di lantai. Jadi walaupun ini SUV besar, it's still at best a 5+2, bukan a proper 7-seater. Boot dia pun dengan baris ketiga naik, it's sangat-sangat kecil, so it's best used as a 5-seater. Next, engine. Dia pakai Chery Group punya 2-litre 4-cylinder turbo dengan 256 PS, 390 Nm torque, sama dengan the JQ J8. Tapi kalau model tu pakai an 8-speed automatic transmission, yang ni pakai a 7-speed DCT and an all-wheel drive system. Selain tu, kalau model JQ tu ada option for adaptive dampers, yang ni tak ada, suspension biasa sahaja. Last kali, safety. Tiggo 9 ni ada 10 airbag, termasuklah rear side airbags, front center and driver's knee bag. And of course, ADAS dia full complete lah. Chery cakap ini ada level 2.5 semi-autonomous driving features. So ini dia guys, Chery Tiggo 9 di Malaysia. Korang lebih suka model ni ke JQ J8? Tulis kat bawah.